Panas tak apa, jangan koyak. Buah pelam ni buat apa tu? Kabu pelam sedap. Budak-budak balik sekolah ni. Awak puasa ah? Puasa ah? Gigi tak gosok. Palui. Assalamualaikum, kembali di channel Norton MY. Cuaca panas. Okey geng, kita ambil anak balik sekolah dulu. Sekejap lagi balik pun kita masak ikan talang basah. Kita buat masak cabai. Kita buat masak simple saja. Okey, jom stay tune. Panas tak apa, jangan koyak. Okey, kami singgah beli sayur cabai kering apa patut noh. Kita nak masak sekejap lagi. Okey, ni ikan talang dah. Ikan talang basah. Selalu orang buat ikan talang apa? Masin. Krimnya ni basah ni ikan talang. Kita masak cabai hari ni. Apa pedak jarinya mah? Ni tajam pun tulang dia ni. Kita goreng dengan kunyit dulu lah. Kat ni. Ada yang lain dah tu? Ikan talang. Hari tu dekat Bukit Wang nak bakar ikan ni ya. Tapi tak boleh bakar lagi, kerah. Jadi balik rumah kita buat ikan talang. Kita buat masak cabai. Okey, saya nak buat cili buh dulu. Kebetulan cili buh kami pun dah habis. Kita rebus dulu lah. Kita goreng ikan dulu. Kita goreng ikan ni semua. Ni bau dia. Mantap bau dia. Ikan talang yang basah ni noh. Ikan talang ni. Bukan yang dah buat kering ni. Okay. Oh.
Okey, masukkan bawang besar, bawang onion tu. Kita tumis sekali dengan cabai burung, bawang merah apa. Kita tumis bagi dia garing sikit. Okey, saya masukkan cili buh yang saya buat sendiri tadi. Kita masukkan cili buh. Kalau nak pedas kita tambahlah lagi ya. Saya masukkan air asam jawa. Kita masukkanlah sikit bagi ada rasa masak-masak sikit. Saya tambah gula sedikit bagi ada rasa manis, pedas, masam tu. Okey, kita masukkan ikan yang siap digoreng tadi. Kita masukkan ke dalam kuah ni. Kita gaul pun tak lama, siap je. Takut dia apa tu orang cakap, dia lembek-lembek. Ikan talang sambal ni saya buat kering sikit. Saya tak mau yang ada berkuah sangat. Kita buat bagi kering sikit. Okey geng, kita buat lauk tambahan. Kita buat sawi goreng, sawi pak choy. Kita goreng lah sawi pak choy tu, simple-simple. Kita buat dia, kita pecah telur apa semua, kita bosok tiram, kita goreng dia. Okey, siap. 2 minit. 2 minit sahaja. Simple. 2 minit saja.
Sedap lah. Ikut makan. Nasi rak Bandung pula.